Okey, kita cerita lagi tentang enjin CamPro. Enjin CamPro yang early model dipasang di Gen 2 Persona kan. Sebenarnya enjin CamPro pada waktu itu adalah enjin basic. Dia tiada cam profiling. Tidak seperti enjin CamPro CPS. Ini adalah camshaft enjin CamPro yang basic, yang tiada CPS. Kalau kita perhatikan di sana, dia ada satu profiling saja. Okay? Sementara yang CPS punya, yang CPS ini exhaust, yang ini intake. Cuba perhatikan yang intake. Dia ada dua profile, high dan low. Okay, so ini CPS. Untuk CamPro non CPS, kita gunakan tapehead yang ni, basic tapehead. Dia tidak ada profiling. So, enjin CamPro yang asal, compression ratio dia 10:1. Okay, agak rendah lah kan. Jadi kalau kita tidak mau tingkatkan piston, tidak mau tinggikan piston untuk tingkatkan compression ratio, tidak mengapa. Kita boleh tambah bukaan tapehead ni ataupun valve kan. Di bawah tapehead ni ada valve. Jadi untuk menambah bukaan valve tu, kita perlu tambahkan tapehead ni. Macam mana cara kita tambah? Okey, ini bahagian bawah tapehead tadi. Di sini kita akan tambah sim untuk tambah ketebalan. Jadi apabila bertambah ketebalan sim ni, bukaan valve kita semakin luas. Jadi semakin banyaklah udara dan bahan api masuk ke dalam combustion chamber. Okay, ini adalah contoh sim yang kita boleh masukkan di bawah ni. Okay, kita masukkan di bawah ni. Sebenarnya agak menarik juga kalau kita explore CamPro ni. Mungkin siapa yang biasa main dengan B-Series, engine 4AG, engine 4G, Mitsubishi, saya rasa dorang tidak ada masalah sebab lebih kurang. Cuma yang ni kita kurang main di shaft, kita banyak main di tapehead. Boleh juga kita main di shaft, tetapi camshaft CamPro ni agak jarang lah kan. Agak sedikit lah orang buat profile camshaft tu. Jadi jika anda ingin tahu lagi cerita tentang ini, bolehlah follow account ni.